Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pesyarah dan rakan-rakan. Saya Muhammad Daniel Haikal bin Abdul Aziz akan membentangkan kajian saya bagi seminar isu semasa CMT 4132 yang bertajuk Masa Depan Industri Multimedia pada tahun 2030, iaitu dominasi kecerdasan buatan AI atau keunggulan kreativiti manusia. Mari kita lihat pengenalan kepada isu ini. Kita sekarang berada dalam fasa revolusi generatif, iaitu perkembangan teknologi. AI bukan lagi sekadar automasi asas untuk menyunting gambar atau menyunting video. Hari ini, AI generatif sudah mampu mencipta visual, audio, teks dan naratif yang kompleks sebagai autonomi daripada satu arahan ringkas sahaja. Evolusi ini mencetuskan persoalan besar tentang ke mana arah tuju industri kita menjelang tahun 2030. Oleh itu, kajian ini digerakkan oleh satu persoalan utama, iaitu adakah AI akan menggantikan peranan manusia sepenuhnya atau ia akan kekal sebagai alat pembantu yang meningkatkan kreativiti kita menjelang tahun 2030. Okey. Bagi menjawab persoalan ini, objektif kajian saya adalah untuk mengkaji kesan menyeluruh perkembangan AI terhadap industri multimedia serta menentukan hala tuju hubungan simbiotik, iaitu kerjasama harmoni antara AI dan manusia pada masa hadapan. Bagi mendapatkan data yang sahih, saya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui edaran borang soal sidik kepada 27 orang responden yang terdiri daripada penggiat seni dalam bidang kreatif. Majoriti responden berumur antara 22 hingga 25 tahun dengan pecahan kepakaran sebanyak 66.7% dalam bidang multimedia dan 29.6% dalam bidang reka bentuk grafik. Data ini memberikan kita perspektif yang tepat daripada sudut pandang generasi plus industri. Seterusnya, satu penemuan yang sangat menarik dalam kajian ini ialah sebanyak 92.3% responden percaya bahawa manusia akan terus relevan menjelang tahun 2030. Walaupun AI berkembang dengan sangat canggih, komuniti kreatif masih mempunyai keyakinan yang sangat tinggi bahawa sentuhan manusia tidak akan dapat dipadamkan melalui industri multimedia. Mengapa manusia kekal relevan? Responden menyatakan 3 keunggulan utama. Yang pertama adalah kreativiti manusia yang tidak ada pada AI, iaitu adalah emosi dan empati. Kemampuan kita memahami suasana perasaan audiens secara mendalam. Yang kedua adalah pemikiran kritikal dalam membuat keputusan estetik berdasarkan konteks sosial dan budaya setempat. Dan ketiga adalah inovasi radikal, iaitu keupayaan manusia mencipta sesuatu yang benar-benar baharu, berbeza dengan AI yang hanya mengintas semula data yang sedia ada. Seterusnya, data menunjukkan terhadap persetujuan tinggi, iaitu sebanyak 48.1% bersetuju bahawa fungsi terbaik AI adalah sebagai alat sokongan, bukannya pengganti penuh. Fokus industri pada masa hadapan adalah kolaborasi, di mana AI dikerahkan untuk mengendalikan proses teknikal yang sangat rumit, manakala manusia pula memegang kuasa veto dalam menentukan visi dan hala tuju kreatif. Apabila kita menyepadukan AI dalam kerja multimedia, terdapat beberapa manfaat utama. Antaranya adalah mempercepatkan proses kerja dengan mengurangkan masa untuk tugasan berulang-ulang seperti rendering ataupun rotoskopi. Selain itu, AI bertindak sebagai rakan brainstorming untuk menjana idea-idea kreatif dan meningkatkan produktiviti keseluruhan dan memudahkan penghasilan elemen digital yang kompleks dengan lebih efisien.
Namun begitu, perkembangan ini datang dengan cabaran yang besar. Sebanyak 63% responden bersetuju secara konsensus bahawa penggunaan AI dalam industri kreatif wajib dikawal secara ketat dan beretika. Tanpa garis panduan dan undang-undang yang jelas, kebanjiran teknologi ini boleh merosakkan ekosistem industri multimedia iaitu sendiri. Okey. Apakah risiko yang paling ditakuti responden? Yang menggariskan 3 risiko utama. Yang pertama adalah kehilangan peluang kerja, terutamanya untuk tugasan peringkat kemasukan entry level. Yang kedua adalah isu hak cipta dan kekaburan pemilikan harta internet bagi karya yang dijana oleh mesin. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran maklumat palsu secara keseluruhan dan pengurangan keaslian sesuatu karya menjadi kebimbangan utama para pencipta hari ini. Untuk menghadapi tahun 2030, kita perlu menerapkan 3 strategi utama. Yang pertama adalah beralih ke arah AI Augmented Creativity, di mana kita berhak menguasai AI untuk memperkukuhkan bakat kita, bukan menyerah kalah kepadanya. Yang kedua adalah mencipta gabungan harmoni antara kecekapan mesin dan kebijaksanaan manusia. Dan yang ketiga adalah untuk mendesak pihak industri dan akademik mewujudkan polisi serta garis panduan yang jelas agar kualiti dan etika kerja kita sentiasa dalam keadaan yang terpelihara. Okey, dan yang terakhir, sebab itulah masa depan industri multimedia sebenarnya bukan milik AI semata-mata dan bukan juga milik manusia yang statik. Ia adalah milik mereka yang bijak menggabungkan kedua-duanya sekali. Sekian, terima kasih atas pematangan saya.